Okey, ini video tutorial cara nak install Cavitel GT7 dan GT5 pada kereta korang. Okey, langkah pertama, apa yang korang perlu buat, korang kena check dulu kereta korang. Korang pernah tak guna Bluetooth, connect wireless CarPlay atau wireless Android Auto? Kalau pernah, korang kena disconnect dulu dan tekan forget. Okey, untuk mengelakkan gangguan waktu nak install AI box ni. Okey, dekat tangan saya ni, yang ni GT7. Okey. Yang ini dia 8GB RAM, 128GB ROM. Okey, yang ni yang high spec punya lah. Boleh tengok. Okey, yang lagi satu ni, yang ini yang GT5, 4GB RAM, 64GB ROM. Okey, dalam kotak AI box ni korang akan dapat manual book, ada AI box, lepas tu dia ada bagi 2 USB kabel, satu kabel USB-C to USB-C dan lagi satu kabel USB-A to USB-C. So korang boleh tengok lah korang guna kabel yang mana satu dekat USB port kereta korang. Okey, untuk model ni 4GB RAM, 64GB ROM, dia boleh guna SIM card dan dia boleh masuk micro SD card, support sampai 512GB. So kalau korang nak guna SIM card boleh, nak guna Wi-Fi boleh, nak guna hotspot handphone pun boleh untuk connect internet. Okey, dekat bahagian bawah ni dia ada lubang-lubang untuk bagi keluar haba panas. Okey, kalau korang perhatikan, nampak tak? Dekat situ dia ada tulis Qualcomm Snapdragon. Okey, AI box ni dia guna chipset Qualcomm Snapdragon so dia sangat smooth lah. Okey, sekarang ni saya tunjuk cara macam mana nak pasang AI box ni dekat USB port kereta korang. First kali korang kena tengok dekat USB port kereta korang yang ada logo USB. Korang tengok dia guna kabel Type-C ataupun kabel Type-A. Okey, lepas tu cucuk dekat port data. Jangan cucuk dekat port charger. Kalau cucuk dekat port charger, dia takkan detect. Lepas tu pastikan korang guna kabel data yang dah ada dalam kotak. Kalau korang nak guna kabel data lain pun boleh. Janji jangan guna kabel charger. Kalau kabel charger dia takkan boleh detect. Okey, nampak? Dia dah keluar dekat skrin. Okey. Bila lampu dia menyala saja dekat AI box tu dalam masa 15 second, nanti dia terus auto connect dekat skrin. Okey, sekarang ni kan abang AI box nak tunjuk dekat korang macam mana nak tengok dia punya spek. Tekan setting, lepas tu tekan more, scroll bawah tekan about. Okey, tengok dia guna chipset Qualcomm Snapdragon 8 core. Okey, yang ni spek 4GB RAM, 64GB ROM, Android version 13. Okey, ni cara nak tukar dia punya launcher. Pergi display setting, lepas tu tekan launcher. Okey, ambil nombor 1. Dia nampak lebih kemas lah. Cantik kan? Kalau korang tekan logo kereta ni, dia akan masuk sistem kereta korang. Korang tekan CarPlay, dia akan masuk sistem Android balik. Lepas tu korang jangan lupa pergi dekat Play Store. Korang pergi sign in korang punya Gmail. Lepas tu nanti kalau korang nak install apa-apa apps, korang boleh install terus melalui Play Store. Okey, tekan dekat display setting, tekan dekat split app. Okey, ni kita nak buat split screen. Okey, tekan tambah. Lepas tu korang boleh tekan YT, tekan tambah, pilih Waze ataupun Maps lah. Okey, lepas tu atas tu korang boleh ubah dia punya size. Lepas tu tekan save, add to home screen. Kalau korang dah buat ni, nanti korang dah tak perlu buat banyak kali lagi dah. Okey, Okey, tekan dekat apps split screen. Okey, kalau korang tekan double click dekat line tengah tu, nanti dia boleh pindah apps. Nampak? Kalau korang nak besarkan, korang tahan lama-lama, tarik kiri dan kanan. Tekan setting, tekan Wi-Fi, lepas tu korang on hotspot handphone korang untuk connect internet. Nak guna SIM card pun boleh. Okey, app system update ni untuk korang nak update software. Kalau katakan ada software baru, dia suruh download, korang download je. Nak clear cache, tekan dekat simbol gear tu. Okey, senang je. Okey, apps Car Auto ni untuk korang nak guna fungsi wireless CarPlay ataupun wireless Android Auto. Okey, yang ni korang kena connect Bluetooth guna handphone korang. Okey, korang on Bluetooth. Lepas tu korang cari device nama AI box. Lepas tu korang connect. Lepas je korang dah connect, korang kena pair
nanti dekat skrin dia akan keluar skrin handphone korang. Sebelum ni korang connect dekat skrin kereta kan. Lepas ni tak perlu dah guna cara tu, korang connect terus daripada AI box ni je. Nampak tak? Okay, senang je guna. Kalau korang nak guna fungsi screen mirror, korang boleh tekan dekat mirror. Okay, nanti korang kena on wifi dan hotspot. Okay, korang boleh pilih Apple untuk iPhone, Android untuk iPhone. Android lah, dia dah bagi tahu dah step-step dia, korang follow je. Okay, so semua setting dah settle. Kita try buka YT. Okay, abang akak yang mana yang dah support abang iBot, terima kasih banyak-banyak. Okay, lagi satu, siapa yang dah tengok video ni, kalau yang baru nak start membeli, make sure korang check dulu kereta korang. Kalau kereta korang support wire CarPlay, support wire Android Auto, baru korang boleh guna AI box ni. Kalau korang tak pasti, korang boleh DM abang AI box dekat TikTok. Okay, itu saja. Thank you support.